What's going on, nerds? Shazananda right here, and let's talk comics. Welcome back, ladies and gentlemen. Hari ni kita tak ada benda sangat nak berbual, and aku pun dah ambil seminggu untuk cuti untuk refreshkan balik otak aku ni, because rasa macam overwhelming gitu kan, back to back about podcast ni semua. Lagi aku sekarang ada 2 podcast, so dia agak rasa macam burnout sikit lah. And siapa curious aku punya second podcast tu, korang boleh go ahead and check out Mez Bros Podcast, Mez Bros SG .sg atau Mez Bros Podcast di YouTube atau Spotify. Aku dengan 2 members aku dari Singapore, kita borakkan benda-benda yang tengoklah macam benda random ke apa, whatever lah. But hari ni bukan pasal podcast atau topik. Hari ni special sikit because aku punya parcel from Amazon dah sampai, guys. Apa lagi? Let's unbox this shit. Tu kan. Sekarang dah senang, dia dah bukan tip pakai plastik lagi kan. So dia senang nak koyakkan. Tak ada bubble wrap anak tu Amazon. Tu korang buat ni. Okay. Aku dah nampak dah dia punya hardcover casing ni. Dia punya slip cover, slip case, whatever. Nampak tu. Mantap, mat. Okay. Yang siapa tak tahu kan, aku baru beli Berserker. Oh my god. Finally. What? Yeah. Berserker. Deluxe edition, because it comes with dia punya slipcase. Walaupun I'm not really a fan of the slipcase. Macam contoh, aku Something is Killing the Children is just the normal buku, because kalau kau bayar deluxe edition, aku tak tahu whether this is deluxe edition, but yalah, deluxe edition selalu comes with the slipcase. So kalau kau bayar maybe like $20 atau $30 lebih just to get the slipcase, dalam konten sama tau. So kau bayar extra just for the slipcase. Macam bongok kan. But for Berserker ni, aku tengok kat Amazon harga dia sama je, and besides the slipcase nampak lawa. But since aku dapat ni, aku tak tahu whether aku akan replace aku Something is Killing the Children ke tak dengan slipcase, because cantik tu. Yeah, so let's not waste any more time. Jom kita koyakkan. Macam mana ni? Okay, tu dia. Cantik bodoh. It is. Rok kilat sia. Aku rasa gunting ni tak payah kot. Ya. Bau kotak. Yep. So I assume this is the front. Berserker. The side about pun kilat juga. And then the back, tangan Berserker. And siapa tak tahu, siapa curious Berserker tu siapa, aku pernah buat unboxing Berserker mainan ni. Ni dia. It's got played by Keanu Reeves, and Keanu Reeves wrote this story. So Netflix dah beli dia punya rights, and sekarang ni diorang akan release a movie dengan animated series tak salah, for Berserker. Okay, sambil-sambil tu kan. Okay, nampak tu cantik bodoh. Okay, this is the front lah, this is the back, because bila aku slip out tadi, ni depan dia. Yep. Quite keras dengar tu. Yeah, quite keras juga. Yep. So yeah, and then there's the back. An immortal warrior cursed with violence. So quick summary of siapa ni Berserker. Berserker is going to be played by Keanu Reeves, like I said. Ni pun nampak nama dia kat atas ni. And produced by Boom Studios. Diorang akan ada movie dengan animated series atau animated movie, tak tahu lah. Yeah, so yang siapa minat Wolverine,
aku recommend korang untuk baca ni buku, because sama gila macam Wolverine. Dia tak boleh mati, dia boleh heal, and then dia boleh regenerate dia punya badan. And mamat ni dah hidup dah 80,000 tahun tak salah. Yeah. So this guy has been going to the experience banyak gila wars. Tak kisahlah war apa saja. Tak salah dia before Christ pun dia dah hidup, and then dia dah pergi perang macam-macam lah. And one of it adalah macam Civil War, habis World War 1, World War 2, and then sekarang ni in the future dia pergi World War 3 tak salah. Yeah. Aku tak ingat sangat, that's why aku beli hardcover ni untuk baca balik. So usually yang siapa tak tahu, atau yang siapa collect omnibus, korang mesti familiar dengan how you guys break the spine kan. So basically kalau korang beli hardcover atau omnibus, korang breaking the spine is important lah. Bila kau dah baru freshly dapat buku ni, nampak glue dia, boleh dengar glue dia kan. Yeah, so kena slowly lah break the spine. Sampai aku break the spine, sampai alamak, tapi nanti muka aku blur tu. Tak apalah, nanti aku break the spine lah. But anyways, damn, aku cakap tunjuk korang tu. Okay, tak apa. Macam aku cakap tadi, dia adalah macam Wolverine. And aku ada the whole series for whole single issues untuk Berserker ni, dari isu nombor 1 sampai isu nombor 12. Yeah. And basically it's just it's not really a limited atau mini series kan, because it lasted for 12 issues. Tapi lepas isu nombor 1 sampai isu nombor 12 ni, dia macam a quick summary of what he went through tu. Diorang focus more on basically an introduction of Berserker lah. But lepas all 12 issues habis, Boom Studios pun release macam a one shot, not series, a one shot lah basically. Macam what happened in this era, and then what happened in that era. And then tak salah the last one shot yang we got was ada kena-kena dengan samurai kot. Aku tak ingat lah. Ya, aku kena check it out lagi. But yeah, aku sebenarnya macam ada mixed feelings whether to get this or not, because macam aku cakap, aku dah ada the whole series from issue number the whole series from issue nombor 1 sampai issue nombor 12. But because those single issues ada kat rumah aku, and aku nak baca ni balik, so aku just thought, why not just get this, you know. Besides Boom Studios, so far aku punya favourite is Seperti Killing the Children and Berserker. So might as well I just get the hardcover also. And besides, the hardcover pun nampak sick gila. Yeah. And then kalau aku nak continue baca dia punya one shot, aku ada je kat dalam bawah katil aku ni. So yeah. Oh, kita ada lagi banyak masa siya. Should I break the spine sambil berbual korang? Tapi nanti blur tu, korang tak nampak aku. Yeah, tak apalah. So this is how you break the spine. Dia tak macam apa nama dia, trade paperback atau single issue lah, where korang tak payah buat benda ni. It's because of the glue lah. That's why kita kena break the spine ni semua kan. And this hardcover, dia ada that teardrop ke ada that mata yang kat bawah dia ni. Nanti aku tunjuk korang lepas aku ni. Oh yeah, good thing about this hardcover, it comes with dia punya cover art lah, from issue number 1 sampai issue nombor 12 kot. Ya, selalunya kalau deluxe edition dia akan tunjuk benda-benda gini lah. But something sini children tak ada tu. Itu yang macam wasted lah. Ni pun ada macam commentary apa tak tahulah. Macam kalau kau tengok movie, ada macam commentary of perbualan of director dengan writer dia atau producer kan. Ya, sama juga for this comic. Kat belakang ada macam Keanu Reeves punya discussion dengan dia punya co-writer for this book. So dia agak worth it jugalah beli buku ni. Ya, so siapa terlepas untuk collect dia punya single issues atau dia punya trade paperback, aku recommend korang go pick up Berserker punya hardcover. I mean, hardcover is so much better than trade paperback lah. Aku tak ada trade paperback langsung kat collection aku. Macam Arif bin DC, dia suka collect trade paperback. I mean, aku faham je, Malaysia kan nak cari single issue, first dah susah, second single issue
untuk korang cost like around what, nak dekat $20, RM20. So nak beli, kalau contoh sekarang ni let's say Berserker ada 10 isu, kalau satu isu dah RM20, kalau dah 10 isu dah 200. So might as well kau spend that harga for a trade paperback atau hardcover. Tapi usually trade paperback lagi murah daripada bila kau dah beli kan, kau buat kau punya math, dia lagi murah dari beli single issue by berapa ringgit atau berapa dolar. While hardcover the almost the same as single issue lah. Yeah, because hardcover is the quality lah basically, and the size of the book. Okay lah. Aduh, tangan aku dah lengur dah nak buat benda ni sambil buat podcast kan. Aku rasa tu je kot. Sorry tu kalau episod ni pendek. Aku rasa aku akan buat macam haul atau unboxing kan, atau unboxing atau haul, macam a different segment lah untuk aku punya Let's Talk Comics ni. Because macam pada aku podcast is more of information yang kau bagi, atau a conversation atau a discussion kan. While kalau kau buat unboxing atau haul sebagai a podcast episode, some people dorang tengah driving. Aku tahu like banyak pendengar aku atau subscribers aku yang follow aku ni, dorang banyak dengar masa dorang pergi kerja. So kalau nak tengok aku buat haul sambil pergi kerja, driving tu memang susah sikit lah untuk korang untuk tengok kan. And yalah, to upload haul atau unboxing kat Spotify macam tak masuk akal. So I don't know man, maybe this is gonna be the last episode aku upload haul atau unboxing kat aku punya Spotify, and then make it into a different segment. So dia tak kacau aku punya podcast, it's gonna be in a different playlist. Faham tak? So contoh sekarang dah episod berapa? Dah nak 90 ke 80 lebih aku tak ingat. So the next unboxing atau haul is gonna be a different ni lah. Unless haul aku buat dengan someone, and then kita boleh buat satu perbincangan ke apa kan, then baru aku akan masuk dalam podcast aku. Kalau tak, just different segment lah. Yup. Anyways, that's Berserker hardcover. Alamak, aku terband bro. Tak nak jadi macam Something Skilly Children bro. Dia punya paper dia jadi macam terkoyak gitu kan. So this is how korang break the spine for hardcovers atau omnibus. So siapa tak pernah collect, nak start collecting, this is how you should do it lah. Selalu korang kena buat macam 2-3 kali gitu. Sekali tak cukup lah. Aku selalu buat 2 kali, and then the third time maybe sambil baca buku tu kan. Tu je lah info dia. Anyways, thank you so much for tuning in. Yang siapa belum subscribe to this YouTube channel, go and subscribe to Let's Talk Comics with Nendo. Dengarkan podcast ni di Spotify, Let's Talk Comics with Nendo. Follow aku di TikTok, Let's Talk Comics, dan juga follow aku di Instagram, Shazwan Nendo. Dari tu, Shazwan Nendo right here. Go and check out Berserker guys. Once again, Let's Talk Comics nerds. Peace. Assalamualaikum. Ciao.